Matematik tahun 3 muka surat 101. Darab masa. Soalan 1. Darab. Soalan A. 50 jam darab dengan 5. Kita akan dapat 250 jam. Soalan B. 87 minit darab dengan 4. Kita akan dapat 348 minit. Soalan C. 56 saat darab dengan 7. Kita akan dapat 392 saat. Soalan D. 7 jam 11 minit darab dengan 3. Kita akan dapat 21 jam 33 minit. Soalan E. 15 minit 26 saat darab dengan 2. Kita akan dapat 30 minit 52 saat. Soalan kedua, selesaikan. Soalan A, 8 darab 15 jam. Kita darabkan macam biasa. 15 darab 8, kita akan dapat 120 jam. Soalan B, 9 darab 34 minit. Kita darabkan macam biasa. 34 darab 9, kita akan dapat 306 minit. Soalan C, darab 40 saat dengan 6. Kita darabkan 40 darab 6, kita akan dapat 240 saat. Soalan D, 10 minit 9 saat didarab dengan 5. Kita darabkan, kita akan dapat 50 minit 45 saat. Jadi ini adalah jawapannya.